Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ni aku di Lukut dalam misi ke Kelong Mahmud di Lukut. Bagi yang nak mancing area Port Dickson dengan Lukut, boleh umpan di sini. Ada umpan IA, area Lukut, Port Dickson, semualah yang berhampiran ni boleh beli kat sini. Jadi sebelum kita ke Kelong, kita singgah dulu kedai umpan. Kedai umpan Lukut IA ni. Nanti aku letak nombor phone dia, nanti apa-apa hamba beroja. Barang mancing gua ada, kalau hamba terlupa barang-barang. Umpan pun dah beli. Sekarang ni jom kita bergerak ke Kelong Mahmud. Ni dah sampai ni. Alhamdulillah, sampai dah aku di JT Kelong Mahmud. Kami akan naik bot di sini ya. Jadi bot jangka dalam pukul 12 kot. Lah baru pukul 11 lebih. Kita tunggu-tunggu player lain sampai. Ni lah, kita belanja ni view Kelong Mahmud. Kelong Mahmud ni sempoi sebab parking dia pun dia pun jalan tar. Tengok. Ni kita punya player. Seorang sampai dah. Mr. Rose. Ni nampak ni. Parking senang lah. Parking mau jalan tar. Masuk dia pun jalan tar. Tak galu lah. Tak risau kereta nak apa, potong. Player pun 2-3 orang sampai dah. 2-3 orang sampai dah. Sipu-sipu. Ni semua geng guru-guru lah. Geng guru-guru. Guru tidur ke guru apa aku tak tahu. Ni lah. Ni memang anyir orang kata. Balik rumah mandi pun sabun pun buah anyir. Okey, lagi sampai. Kita lagi masih menunggu lagi 2 orang untuk kita bergerak. Nampak. Ni betul-betul nak mancing kan, nak camping. Mancing camping. Okey. Nampak gaya bot pun dah sampai. Kan dia pun tengah turun barang untuk yang nak balik hari ni. Saya kami lepas ni akan masuk pula. Bot pun sudah sampai. Lah ni bot tengah turun player yang check in semalam. Dia lepas tengah nak check out. Lagi lepas check out kami check in pula. Untuk Kelong Mahmud, kami akan kok barang daripada darat tu. Ni sampai ke JT. Akan kumpul di sini barang. Jadi bot akan main di sini. Dia turun sini nanti kita naik sini bot. Ni untuk JT, siapa yang nak mengai balik hari boleh. Dia pun duit tau, RM5 ke RM10 satu rak tau. Boleh lah, layan juga pun pok ni. Payah-payah semua tengah sibuk angkut barang. Sekejap lagi tak nak naik tabut. Akhirnya masa untuk mengai. Bot sampai dah. Angkut kan. Aduh. Hang susah barang orang tambut. Okey dah bawa. Okey gerak. Kejap. Sat. Ulu.
Kita tunggu player semua turun barang. Okay, aku naik dulu cek tempat bawah dulu. Tengok apa yang betul. Seorang kat sini, seorang kat sini. Ulu. Yang penting kerja sama. Kan? Setiap budak kan kita perlu kerja sama. Kita kena dengan badi-badi kita semua biar kena baik lah. Ulu. Nampak tu. Main ulu. Ni taktikal punya orang ni. Dia tahu cara-cara macam mana. Dia berguna boleh buat dan bukan turun barang. Kan kaleng-kaleng punya orang ni. Dalam ramai kena mabut. Ni. Berada ni dia akan bawa bot ni. Apa-apa teri dia. Ni kita punya yang buka tak risau kita tak tahu. Mancing ni. Kita macam lili. Yang penting safety vest mesti kena pakai ya. Dia jaga sama ketampan tu. Dengan ring gelap berjaya tu. And macam mana? Agak-agak strike lah tadi ni. Sibuk pai. Kalau kilong dia call awal, dia ambil dulu lah. Alamak, 2 trip tu. Okey, sekarang ni player kita ni. Depa ni semua akan strike ni. Kita akan kita jual pun tak tahu. Ya, pengap elok hari ni. Kilong kita tu. Semua player semangat saya jaga wah belakang tu. Panas tu kira ke biasa bagi dia akan teduh tu luar biasa. Oh. Kena tengok dia. Boleh. Gila sibu. Strike mana? Alhamdulillah sampai dah kita ada kilo mamuk kecil. Nak tengok slide lagi. Tengok video ni baby. Aku kata depa ni aku ibarat macam jalan jalan kaki lah. Tambah bulat ni tengok ni. Dia ni memang main power betul ya. Bawah ni. Yang tua-tua bukan sebarang tua. Depa ni semua tua-tua yang berguna kan. Aku kan tak mau tolong. Jadi kalau aku tolong lagi banyak kerja. Dia kena gaut. Lah ni aku duduk di atas lah pelantar apa JT ni. Jom kita ronda tengok JT ni macam mana. Yang ni dapung dapung tonggeh ada. Oyok semua dah. Yang ni ni JT untuk mancing tambahan. Yang ni toilet. Oh kan ni bilik genset. Ni toilet. Toilet boleh lah. Hajat. Yang ni bilik. Bilik yang ni dia ada berapa bilik? 4 4 bilik ada 4. Bilik sekarang ni di kilo mama kecil ni ada 4. Yang pun nampak depan tu tu Jimoh. Yang pun nampak depan tu tu Jimoh. Jimoh plan punya. JT ni buat bilangan Jimoh. Okey. Player mau sibuk angkat barang. Ni. Awak ni bilik kedua, bilik ketiga, belah sana keempat.
Untuk menu kami tengah hari ni, okey. Apa Kobe goreng, ayam bawang, gulai, ulam, si putih, air sedap. Pok tu. Ya sifu kita. Mantap sifu ah. Okey, buat makan ni, buat tu. Tengah hari ni makan ramai kelah ni seronok. Nampak tu kayu umur ni makan tu. Makan lu, makan pun kita strike. Orang buat burn tu. Saya set tamo. Rok dah macam boleh kait bos tu je. Nampak oh sipu-sipu mah. Ni betul-betul kulit angler lah geng ni. Kali mah. Ni lah ketua kita. Kan. Guru. Ni. Makan lu. Bawa balong. Kau nampak. Ambil nasi. Kali ah. Ada lah. Lambat dari kemah betul tak? Lambat lepas tunggu ikan masuk. Bukan masalah apa-apa. Kan. Buang sosong semua tak dapat ikan kita karaoke. Player semua tengah mencari tenaga. Lagi nak basi. Lagi tak makan tak larat pula dia. Nak strike. Semua jenis riba ikan tu. Ni umpan. Tu. Alhamdulillah strike pertama. Strike kedua. Strike pertama balung. Strike kedua mata balung ah mata. Balung. Steady. Apa ni? Lesen A. Lama papan tu sang. Kalau mamut tak kecewa kan. Baik. Mana tempat ikan ni? Strike A. Pegang ikan. Alhamdulillah. Balung. Lesen A. Lama papan besar tu. Wow. Asam. Player sedang sibuk pasang fly. Sebab panas lah ni dia turun sebelah depan ni. Jadi kena pasang fly untuk elak panas. Lepas tu. Cuba lepas tu. Cantik bawa lampu. Motor dah. Dia tengok dah hasil tak ada hasil. Ada. Itu siapa punya? Tak apa. Tarik naik. Sembilang. Gila bang. Lepas. Sana lepas. Empung jatuh ya 6. Sana lepas. Atas betul. Sana lepas. Alhamdulillah mata boleh 9 rosak oi. Rosak mata dia. Besar mata dia. Alhamdulillah rezeki tak selamat. Yang penting doa, usaha, tawakal. 9 oi saiz 700 hingga 500 gram ni. Alhamdulillah Alik dapat 9 lagi. Orang kedua 9. Jadi mata ni Alik pula. Alik pecah rekod Poji mampu tengok Poji. Alik rekod 500 gram 507 gram sama saiz. Alhamdulillah bun pula strike. Orang ketiga strike. Orang ketiga lesen. Ikan ni otek. Badu otek pun sedap asam dah. Alhamdulillah boleh boleh 9. Mana dah ikan 9? Tak support. Padu lah. Poji bertambah kebaraan lagi. Bila pula boleh 9. Hasil keempat. Alhamdulillah acap pula boleh gelama papan. Ada saiz gelama papan saiz di sini. Padu acap. Acap buat kayu. Madu acap. Menu petang ni kita makan roti canai segera. Roti canai segera by Adabi. Sekarang ni Adabi pun ada buat roti canai segera. Kita rasa tengok sedap-sedap. Tapi gaya nampaknya sedap ni. Fluffy elok ni. Roti canai Adabi ni memang kerja elok lah. Kerja dia elok. Boleh beli lagi. Rezeki kami petang ni. Roti canai dengan kulit daging. Petang ni nugget buat dah nugget. Jari boleh. Jari boleh. Kosong lah. Ada. Oi, betul. Ada.
Ui, kosong. Milang. Oh. Alhamdulillah, jadi boleh. Guru. Milang. Dia member kita, geng jiran. Besar ni. Tengok rock tu, tengok oh. Nak cecah ayak tu. Besar ni. Wah, suspend tu, lambat sampai tu. Turun tangga. Kan. Pari. Tak naik tu. Tu dah sampai. Sampai. Oh. Ni Apa ni? Cermin. Oh, dah bagus. Dom bau. Aku tak nampak. Ni. Tahu ni hitam macam mana ni? Bawa butir. Dia dah berbelit tu. Tangga. Ni ada bawah. Oh, dom bau. Dia. Dom bau. Oh, waduh. Ada lagi brother kita. Ada lagi tengok ikan apa. Ha? Pak. Oh, daun biru lagi. Daun biru dan daun baru. Oh, sai-sai oh. Sai-sai. Oh. Kan. Ada kita daun baru cantik. Dah, bon boleh bon. Ketam. Oh, bon boleh ketam, pecah rekod tu. Oh, ketam. Bini lagi sayang ah. Bini sayang abang ketam. Oh. Besar. Oh, besar ketam. Tangkut dekat. Oh. Ketam. Ada balong lagi, balong. Oh. Ikan otek. Otek boy, sedap ni, otek putih ni. Kan? Ini kita punya tim kulit angler. Yang pasti sampai. Doa, usaha, tawakal insya-Allah. Oh, Ustaz dapat. Ustaz boleh. Gerut. Waduh Ustaz. Akhirnya Pukul apa Kang? pukul 6.50. Berkat mayang sang kan. Akhirnya dapatnya. Dapat juga lesen. Ustaz dalam domik gambar pun kena. Ustaz kena weh. Ikan besar ni. Mana tu? Ni tak lama drag buka. Tak, drag tu ketak kan? Batil ni. Alah. Lepas. Aduh. Jari strike. Oh, nak gut. Sipu kita pun nak makan. Jadi time makan dia lena. Dia baru bangun. Dia pejuang malam. Malam boleh makan, siang tak makan. Kita tengok malam ni macam mana dia. Kalau Nazri boleh ada King. Sini aku ingat lagi tengok Netflix lah. Okey, keadaan malam di Kelong Mamut Tukut. Malam cerah sebab ada genset. Cerah menerang lah. Kata kalau lah. Kan, kalau genset tak ada pun dia ada solar. Sipu ni strike tadi tu. Nampak. Belakang pun ada tempat sedap lah kenangi no. Untuk menu malam ni
Ikut pada planning kami akan buat nasi goreng dengan ayam barbecue. Tapi sebabkan makanan pun ada lagi beren, jadi kami buat barbecue lah. Nasi goreng kami tunda. Ayam panggang kami malam ni kami makan ayam asam lah. Ni perapan kami lah. Palitan sos. Dia punya pasos dia tu untuk ayam ni. Ayamnya ketua cip. Tengah sedang merasa kan. Ayam bakar cicong ayam asam by Rosel. Padu tak padu. Oh. Disebabkan tak ada lagi strike dan layan Netflix tu. Sana malam player pun banyak dah letih lah. Kan, tengah ada berehat, tak ada strike malam, kurang lah, ada tapi kurang. Dia tak macam siang galak. Nampak. Jadi kita ambil kesempatan ni berehat. Kan, dia bagi rehat je rehat. Dia bagi rezeki kita ambil. Lagi pukul 3 mungkin lah, ayat pasang balik, mungkin ada balik. Alhamdulillah, hari ni lepas angin. Malamnya pukulan. Tengah jadi. Tak apa balik tu. Kan. Player pun banyak ada pleno kan, ada lagi 2-3 orang kental punya. Tengok syuk pun kalau tengok Netflix ni dia kental lagi. Aku rasa aku nak pergi berentak dulu kot. Nanti apa-apa tengok macam mana. Kalau aku tak update tu mana esok pagi aku update. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua di Kelong Mahmud. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 6.25. Ni semua player bangun sebab lah ni tak payah pasang. Ikut jadual tu tak payah pasang, jadi semua player bangun lah cari strike. Jadi alang-alang dah bangun semua kan. Ni menu kita pagi ni nasi lemak sambal talang dengan telur dada tomato. Buat player semua. Kita strike tu. Usah mata muka bengkak. Mau dia strike saya padu. Ni tengok tu. Tengok apa tau. Mengai tak ada dah. Dia fikir tengok. Sipu tengok. Cari strike terakhir tu. Sebelum tak pergi pukul 12 nak balik. Alhamdulillah, pagi ni kami dihujani dengan hujan rahmat. Mana tahu lepas hujan ni Allah nak bagi lagi rezeki yang lebih. Kita berdoa, usaha, doa, tawakal. Kan, menangkan hujan. Menu kami pun dah nak siap tu. Tunggu telur mata ya, Cik Rosel masak. Menu pagi ni dia. Dia tarik dengan kopi O wajib. Alhamdulillah, pula beli ikan bulu. Puluh selah. Padulah. Ikan ni apa? Kan. Selah. Kita punya chef tengah goreng telur mata untuk buat simak. Tak ada dia lumpuh pasukan tu. Kita punya sipu-sipu ni. Depa ni ranking kan. Sipu-sipu mau tengok ni. Sipu ni memang kau dapat kat dia memang great Bagi makan. Makan dia. Lagi je. Orang pun dah bagi besar. Kodak. Untuk menu pagi kami. Untuk menu pagi kami ni, dia. Cik lemak, telur mata, sambal ikan talang. Player tengah mencari tenaga sarapan pagi. Alhamdulillah, baru beli talang. Aduh, tak ada nak rekod lah. Kelang kabut emergency ni lah. Dia berada kita boleh todak. Todak sangkut di badan. Kalau rezeki tak ke mana. Kan? Todak boleh buat kau laksa. Kau di badan lah. Besar tu dok. Jam menunjukkan pukul 11.30. Kami masih lagi menunggu strike seterusnya. Hidup bangau ni. Nombor tu break dia. Tak ada strike langsung ni. Tapi tadi dalam pukul 10 lebih ada.
Ada balung dapat ikan talang. Yang macam atas tu. Lah ni jam menunjukkan pukul 12. Kalau ikut pada planning boatman ni, nanti dia nak main bait kami ya. Jadi kami pun semua dah kemas-kemas dah buat betul. Cuma lagi sesi ambil gambar apa, buat kenang-kenangan. Nampak tu. Player pun tengah saya sibuk kemas. Kan? Nampak tu. Beok sekali. Player tak nampak gelap. Alhamdulillah. Saat-saat terakhir, gol terakhir ni oleh budak. Oh, dapat slow sound saya. Boslat ni bukan boslat. Hey. Freestyle. Le. Kemenangan. Alhamdulillah. Boat dah sampai dah. Jadi berakhirlah trip kami untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey. Jumpa next video. Okey, buat. Buat sampai. Buat brother kita sampai.